kepada penyokong-penyokong Rafizi Lamli, bawa bertenang. Kita dah habis pemilihan parti, apapun keputusan, pahit ataupun manis, kita kena terimalah hakikat bahawa pilihan kita telah pun kalah. Seperti mana yang saya kata tadi, terima ataupun tidak, itulah. Jadi tak apa, dalam pemilihan, dalam pertandingan ni ada kalah ada menang. Tidak juga yang menang semua, tidak juga yang kalah semua. Dan kita tahu siapa yang kalah, mereka tetap juga adalah orang parti, mereka tetap juga adalah pejuang parti. Begitu juga mereka yang menang. Kita sama-sama orang parti, orang yang bersama. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, termasuk kawan-kawan yang ada di luar negara yang bersama menyokong Rafizi Lamli walaupun ramai tak boleh mengundi. Jadi itulah hakikat. Banyak persoalan yang datang kepada saya semalam berkenaan dengan isu yang membabitkan undi Rafizi Lamli itulah kan. Nurul Izzah dapat 9,000 lebih, Rafizi dapat 3,000 lebih, dan hampir setengah daripada perwakilan yang layak mengundi itu seolah-olah tidak datang mengundi. Saya tak tahu jadi macam mana ni. Jadi memang itu jadi persoalan kepada kita lah. Tetapi itulah hakikatnya. Saya tahu kawan semua di luar sana yang menyokong Rafizi kecewa lah. Tapi kalau nak cerita kecewa ni, antaranya orang yang paling kecewa saya lah. Tapi kita sebagai orang politik, sebagai seorang ahli politik, kita kena kuat lah. Kena, orang kata tidak perlulah kita merasakan bahawa kekalahan ini satu penghinaan. Kekalahan ini dalam politik normal sebenarnya. Kalah menang. Hari ini Rafizi kalah. Kita tak tahu lagi pemilihan akan datang dia boleh menang. Dan mungkin pemilihan akan datang, mana kita tahu dia boleh jadi presiden kan. Jadi untuk yang rasa kecewa tu, kita kena sabar. Ada pemilihan akan datang. So kita semua yang mana yang sebelum ini tak layak mengundi, lepas ni mengundilah. Dan kita kena bersiap sedia. Kita juga perlu melalui pilihan raya negeri. Dan bagi mereka yang menang, seperti mana saya cakap semalam, yang menang akan menjalankan tugas yang mana kita tahu sebagai mereka yang akan menguruskan kita punya kerja-kerja di lapangan. Saya faham perasaan kamu semua. Kamu orang tak dapat nak terima kekalahan Rafizi ini. Tapi itulah, sudah pun diumumkan. Nak return balik pun tak boleh. Benda dah memang macam tu lah. Dan kita dah duga dah sebenarnya. Daripada pihak-pihak Rafizi, saya sendiri, yang lain-lain, kita dah duga bahawa ini kekalahan kan. Dan ramai yang melihat di sisi kemenangan di naib presiden ni, banyak yang bertanya kepada saya kan, kenapa Ravanan boleh menang. Itu saya tak dapat jawab di sini. Itu kena datang minum kopi dengan saya, boleh saya jawab lah. Sebab kenapa Ravanan menang itu saya tidak nak lagi ulas, kerana dia dah pemenang. Dan
kalau saya ulas sudah tidak adil pada saya. Tapi mungkin akan datang baru kita ulas perkara ini. Ya. Kerana mereka sudah pun sah dan memang dah berada di naib presiden itu. Dan kekecewaan anda ini mudah saja. Mereka akan lepas ini menggalas satu tanggungjawab. Naib presiden kita tahu dia akan bertanggungjawab di atas semua, ya, pilihan raya negeri dan pilihan raya umum. Mereka perlu membuat strategi untuk kita menang. Ini ujian pertama mereka adalah di PRN Sabah. Yang PRN Sabah akan berlangsung pada bulan Oktober. Saya ada seorang sahabat di sini. Halo. Okay, good. Jadi macam itulah. Yang paling penting sekarang ni macam ni ya. Rafizi kalah di pemilihan parti, tetapi Rafizi menang di hati kamu orang semua. Ya, kita seperti yang saya lihat di komen di bawah, Wahab Ibrahim, Tahniah Nurul, ya. Kita kena ucapkan tahniahlah kepada mereka yang menang, kan. Lepas ini satu pengajaran kepada kita semua. Jadi bila masuk waktu pemilihan parti, yang mana yang duduk di bawah-bawah cabang, lepas ini kena tahu bagaimana prosedur, bagaimana sebenarnya yang menyebabkan kita semua tak boleh mengundi dan sebagainya. Saya ada bawa perwakilan untuk mengundi, tetapi tidak cukup. Dan saya tak jangka cara pemilihan ini seperti ini. Kalau anda semua rasa kamu orang lah yang nak menentukan nanti, kan? Min, kalau ramai tarik diri untuk mengundi, macam mana PKR nak bertahan dan untuk naikkan semula nama Rafizi Lamli? Rafizi Lamli, untuk kita naikkan, dia harus menanglah dalam pemilihan. Nasir Loh pergi tolong kat lawan kat Sabah dan Sarawak, ya. Tak apa, kita ada 3 tahun je pemilihan ni. Paling-paling boleh tunda pun 2028. Kalau nak tunda pun boleh pergi 30 lah. Mungkin lepas tu Rafizi Ramli akan bertanding pula di jawatan presiden, kan. Ya, patutnya buat undi manual lah. Rafizi Lamli pun dah keluar kenyataan media tadi berkenaan dengan isu itu. Bagaimana begitu ramai penyokong, tiba-tiba undi hanya 3,000. Dia macam tak masuk akal lah. Tapi perwakilan yang undi, kita kena ingat, dia bukan undi daripada kalangan kita ni. Mungkin kembalikan satu ahli, satu undi. Undi perwakilan tidak mungkin ahli akar umbi. Ia sangat menyakitkan. Saya rasa untuk pemilihan timbalan presiden dan juga naib, lepas ini kita kembalikan kepada perwakilan. Untuk cabang, okey. Tapi untuk
ataupun untuk timbalan presiden saja, kita kena kembalikan kepada perwakilan. Untuk MPP, Ajli Majlis Pimpinan Pusat, kita boleh pakai perwakilan. Tetapi untuk timbalan presiden, kita rasa kembalikan satu undi kepada satu ahli. Norai, nak buat macam mana? Dah yang sana ada kekuatan. Ya. Memang dah macam tu lah. Zoro, betul. Tak jadi lagi ke? Ni Zaini Zoro, betul. Tak jadi lagi ke? Lah. Ini tempoh berkempen dah habis. Kamu orang jerit juga kan? Namanya juga orang berkempen. Lugu-magu, kenapa jawatan nombor 1 tak dipertandingkan? Tak ada orang yang nak lawan. Norazli Nordin, kamu tak malu Nak malu? Orang politik memang macam itulah. Dia malu dekat mana? Bukan kita merompak, bukan kita menipu. Bro JB, this happened to Tan Sri Khalid, this party Anwar. Yalah. Saya tengok-tengok komen lah, komen kamu orang semua ni. Anda Jawa, tak payah nak pujuk Rafizi untuk membantu PRN Sabah. Suruh pengkhianat dan hipokrit tu semua jalankan tugas. Ya, Zauka Uka, panjang umur cuba lagi, betul? Rahman Bangan, Ketua Kartel tengah berucap. Acin, kita jatuhkan PMX PRU ke-16. Norazli Nordin pecat semua. Macam mana nak pecat? Pecat saya, tak ada masalah. Tuan, dah boleh post ucapan terakhir Frizzy masa awak dengan dia di kedai kopi. Jangan. Ahmad Fauzi, puas hati Ramadan. Kita tengok dia kerja nanti. Tak apalah, nanti Ramadan pun dia ada formula tu. Bola on bergembira Okeylah. Saya buat live ni sekejap aja sambil berehat. So saya duduk di sini. Okey, nanti saya lepas ni saya buat live lagi. Tak ada, saya tak ada berucap. Ishmos, saya tak berucap. Okey, thank you, bye bye.